bila Selat Hormuz tu tutup, satu lagi dia kata masalah global. Ini pasal Selat Hormuz. Now, most of the minyak yang lalu Selat Hormuz itu, tak salah saya berapa persen lah, 70% ke apa, pergi ke negara mana? Pergi ke negara China, Korea dengan Jepun kepada timur lah, negara China, Korea dengan Jepun. So ini menyebabkan harga minyak pasaran di China, Korea dan Jepun ini melambung tinggi lah. So kita negara pengeluar minyak, kebanyakan petroleum produk kita ekspor kepada negara mana? Bagi tahu saya. Kita ekspor kepada negara China, Korea dan Jepun lah. Kan? Dan ekspor minyak kita lalu tak kat Selat Hormuz yang risiko tinggi itu apa ke? Bagi tahu sama saya, kan? Ekspor minyak kita yang pergi ke Jepun, pergi ke Korea, pergi ke China ni, LNG kita semua lalu tak Selat Hormuz. Ini saya nak tanya mentap-mentap Ceplos dengan siapa-siapa Jacom ke ni kan, yang pandai sangat teori-teori ekonomi, termasuklah siapa-siapa yang menjilat ni lah. Jawapannya tak lalu. So maksudnya in terms of the cost and risk, laluan Selat Hormuz itu tidak beri kesan kepada kita. So apa kesan kepada kita? Kesan dia bila 70% daripada Selat Hormuz tu pergi ke China, Jepun dengan Korea, meningkatkan harga pasaran petroleum produk ni di Jepun, China, Korea, maka harga yang kita jual kepada Jepun, China, Korea pun akan naik. Tetapi risiko dan kos kita tak terkesan. So bayangkan, kita jual kepada sana, harga pasaran tinggi, tetapi risiko dengan kos dia kita tidak terkesan sebab kapal kita tak lalu Selat Hormuz. So bayangkan kita punya keuntungan daripada situ. Kamu faham tak sekarang ni? So sebab itu bila benda ini berlaku, kita akan dapat untung yang lebih without having to absorb the risk laluan daripada Selat Hormuz itu. Now, minyak kita, orang kata kita pun import minyak. Okey, saya nak tanya awak, minyak kita import daripada mana? Betul, minyak kita import daripada Middle East dan ada yang lalu pada Selat Hormuz tu. Tapi kualiti minyak dia sama tak dengan kualiti minyak yang kita hantar pergi Jepun, Korea dengan China ni? Tak sama. Itu minyak murah. So kalau kita kena absorb kenaikan minyak murah ni, kita boleh offset dengan kenaikan harga minyak mahal yang kita jual ini. Okey, selain daripada Middle East ni, kita import minyak daripada mana? Kita import minyak daripada negara jiran kita, Indonesia, Brunei, Vietnam. Mereka-mereka ini in terms of cost pun kita boleh nego lagi sebab dia pun tak terlibat. Kapal-kapal dia nak hantar pada kita pun tak lalu di Selat Hormuz itu. Of course dia akan ikut market price harga pasaran, so dia pun akan dapat windfall. And plus dia punya kualiti minyak yang dia hantar pada kita itu bukan kualiti minyak yang tinggi macam kita hantar pergi Jepun, Korea dengan China. Oleh itu dia punya margin, on the margin itu, kita untung ke kita rugi sekarang ni? So I can tell you right now, kita untung. Sebab itu saya cakap pada Anwar Ibrahim. Dan itu hari ada seorang pemimpin pun dia ciplak idea saya lah. Dia suruh Anwar Ibrahim bentangkan sebenarnya keuntungan Petronas ni berapa daripada kenaikan harga minyak. Saya boleh cakap Anwar Ibrahim takkan berani bentang. Sebab sebenarnya kita untung lebih daripada apa yang kita kena absorb daripada importation of petroleum product. So kalau Anwar Ibrahim kata kata kita ni net importer minyak, itu tak betul lah. So kita pakai berapa? Kita produce last time when I was at EPU, kita produce 650,000 barrel per day lah, saya ingat last time. And kita pakai berapa? 400-500,000 barrel per day. Kita ada surplus lagi about 100 to 200,000 barrel per day. So Anwar cakap benda betul lah.